Berapakah simpanan yang perlu anda ada bila capai umur 50 tahun? Jumlah simpanan yang perlu ada sebenarnya bergantung kepada pelbagai faktor seperti gaya hidup, tujuan kewangan dan kadar pengeluaran yang dijangka semasa persaraan nanti. Antara kaedah pengiraan yang anda boleh gunakan adalah 35 kali perbelanjaan tahunan. Sebagai contoh, jika perbelanjaan tahunan anda sekitar RM30,000, anda sepatutnya ada sekurang-kurangnya RM1 juta pada umur 50 tahun untuk memastikan persaraan yang selesa. Jika matlamat anda adalah untuk mengekalkan gaya hidup yang sama semasa persaraan, anggaran simpanan perlu lebih tinggi. Sebaliknya, jika matlamat anda lebih sederhana atau anda bercadang untuk mengurangkan perbelanjaan semasa persaraan, jumlah simpanan yang diperlukan mungkin lebih rendah. Anda juga harus mengambil kira kadar inflasi untuk memastikan simpanan anda tidak jatuh nilai sepanjang tempoh persaraan nanti. Dan emas adalah simpanan yang terbukti kalis inflasi dan sangat sesuai terutamanya bagi pesara untuk kekalkan nilai simpanan anda dari jatuh akibat inflasi dan kejatuhan nilai mata wang. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.